Welcome back to my channel, Chesna di sini. Okay, hari ni sebenarnya tak ada planning nak buat konten apa-apa. Cuma sebabkan hari ni adalah 15 bulan 11 dekat my servers daripada server Malaysia. Orang Malaysia lah yang buat. Dia orang ada bukan event, lebih kepada macam cakap lebih kepada ada undian untuk undian macam kita Malaysia ni ada undi-undi siapa yang jadi gini, siapa yang gitu kan. So diorang ada mengadakan benda tu, and chance pun nampak ada perasaan juga diorang upload. So nak tahu nak undi apa nanti lah kita tengok. So sebabkan kita nak pergi server dia, kita nak pakai pakaian yang sopan. So dekat server dia tak boleh, dia tak terima avatar yang jenis macam pakai yang doll punya ke yang tu. So biasa je. So mata tetap macam ni lah. Rambut macam biasa, nak akan pakai rambut ni. Tapi rasanya untuk hari ni nak tukar style lain. Tapi tak apa, rambut biar je kita samakan. Baju sebabkan baju lebih kepada diorang lebih baik pakai yang sopan kat sana. Takkan aku nak pakai baju team, and fikir takkan nak pakai baju tidur, tak juga. So kita kena cari baju dulu. Baju apa yang sesuai untuk kita nak ke sana. Ibarat kita ada event lah, lebih kurang gitu lah. Kita nampak dia buat, so kita join buat undian kat sana. So kita apa ni lah. So sebabkan dia Malaysia version, Malaysia punya style, kita nak pakai baju Malaysia. So hari tu aku nampak megat dia buat baju kan. So kita tengok ada tak baju dia kat sini. Aku pakai lah baju dia, aku beli. Okay, so sekejap cari baju. So hari tu aku tengok megat pakai baju orang-orang yang macam garis orang Malaysia punya styling. Bukan ni, jangan. Takkan aku nak pakai baju ni. Hari mau Malaya happy party. Sekejap, baju ni tak ada ke? Kenapa pakai baju macam alang-alang pejabat gitu? Ada ke baju pejabat kat sini? Untuk perempuan lah. Seorang lelaki. Aduh, baju pejabat. Tapi takkan aku nak pakai baju pejabat. Kenapa pakai kurung? Kurung aku ada, cuma kurung tu macam tak sesuai. Dia kurang. Dia macam not in my style lah, lebih gitu. So kita tukar pakaian, kita pakai baju warna macam lawa ke ni. Aku nak hitam sebab hitam is my style. Sekejap. Ni lah. Okay, ni kita orang pakai. Suar dia tak, kalau kain dia ada, aku belilah. Tapi kadang-kadang baju kurung, kau faham kan, kain kadang-kadang tak ada. So susah. Ni ke kain dia? Macam bukan je, macam besar sikit. Hai, kita baju kurung. Tak apa, kita beli ni. Salah tak apa, Roblox kita boleh beli lagi. So ini baju yang saya dah beli, saya dah pakai. And untuk kain dia tengah mencari kain ni je. Betul lah. So kita dah dapat outfit yang kita nak, and aku telah membayar dalam 10 Robux semata-mata untuk outfit. And untuk aksesori, aku sebenarnya bukan fihek. Aku fihek sebab aku bukan Malay people. I'm not Malay, I'm Chinese. So jangan salah faham ya korang. Okay, and rantai-rantai ni tak nak. So kita pakai macam ni je, simple, sopan and elegan lah. Elegan lebih kurang gitu. So sebelum kita start, aku nak ajak anak-anak mangkuk sekalian join.
Tapi itu kalau nak join. So aku try. Sekejap ya guys. Kita ajak Rambo nak join tak? Sekejap itu nggak ada balas. Tunggu kebalasan dia orang. Sebab dia ada komen tadi kat TikTok aku pula tak ajak. So kita tunggu. Sementara tu aku akan meng-calling seseorang yang korang akan dikenali sebagai dia sebagai kepala ayam ataupun Ivin. Dia jawab lah. Tak jawab lagi mampu. Susah no nak ajak orang ni. Oh, Blaze ada lah. Kita ajak Blaze lah. Memang gue tak nak angkat call. Confirm dia. Dia muka dah tahu takkan angkat call. Dia pantang. Call dia tak diangkat. So kita ajak Blaze. Dia tak ada WhatsApp. Aku tak add dia dalam WhatsApp. So call dia dekat ni. Dia dah angkat. Cek dia kat sini kalau dia balas. Kalau susah betul nak ajak orang buat konten. Kalau konten nak di macam ibaratkan kita tengah dalam buat keundian kita, keluar Indian. So kita jadi manusia yang boleh diajak. Si siapa nama anu ni? Si Ipan Novi ke dok ah? Kita tak Fi je. Kelai memang select ah. Kelai select. Siapa kat sini online? Yang aku belajar. Yang aku nombor dia yang aku tak ada. Tak ada ajar Abang Iman. Abang Iman yang buat konten. Apa? Kita cari dekat TikTok. Kita pilih random people daripada video yang saya viral tu kan. Saya pilih salah satu seorang yang bermain Roblox. Sekejap. Okay, dalam undian ni saya memilih. Seorang pun macam tak ada effort yang sangat-sangat aku kurang. So saya tak nak memilih sesuka hati. Saya baru kenal. So kita cari Roblox player Malaysia. Roblox Malaysia. Okay. Kita buat live. Saya sempat cerita apa Wih, tak ada nak ajak saya lah. Nak kacip betul lah. Ku jalani tantangan sabar mentera aku ni. Bukan apa aja komplain soal keadaan. Kita kacau orang kat WhatsApp. Kita panggil siapa? Siapa Fi? Kevin tak Fi. Lama dah tak Fi. Najib siapa? Kita ajak. Okay, kita ajak. Dia kerja kan. Aduh, aku lupa lah. Ada yang kerja satu ni.
Mana siapa yang ajak main game? Sekejap. Kita akan kembali lepas mencari orang, okey? A few moments later. Kat luar ke baru nak buat konten Dai? Konten apa? Tahu tak ada undian untuk apa, aku lupa nama dia. Adalah dia buat undian dekat SMK, dekat sekolah dekat SMK MYS. Nak ajak baby sekali buat konten, buat undian kat sana. Undian Ya, aku pun tak tahu undian apa, cuma aku nampak lah sampai dia orang buat live semua, so aku nak ikut nak join sekali. So jom lah. Tak mau lah, bebe tak kuat lah. Peluk dong. Bebe dekat Bangi, buat apa kat sana? Dekat rumah. Lain tak kuat kan. Okey, tak apa. Okay, sorry. Tak apa, bye-bye. Bye. Okey, orang pertama gagal diajak. So, kita try orang kedua. Ialah itu Clement. Kacau segala kacau lah kita panggil kan. Memang tak ada yang agak call ke teko-teko. Hai satu ni. Okay lah, kita angkat. Kita kacau lah si Ipan. Ipan ada ke? Ipan tak perlu aku Tak apa, kita kacau Ipan. DC dia? Ni ke DC Ipan? Aku dah bongop. Okay. Ipan, okay. Rasa buat apa? Tak angkat juga. Saya sangat perlukan orang random yang sudi main game saya. Walaupun amatlah pelik, tapi ya. So, aku ajak kawan aku. Memanggil. Okay, memang takkan angkat lah kalau aku call lah. Memanggil lah kerja raya. Okay, ni semoga hari ni cuti tak kerja. Okay, berdering. Hello, kerja ke? No. Kerja ke? Tak, tengah family tu. Ha? Pantai. Kat pantai. Pantai buat apa? Family day. Ha? Healing. Family day. Family day. Oh, family day. Okay. Okay. Nanti aku call balik. Okay, bye-bye. Alright. Damn. Seko tak jawab call. Seko ada family date. Family date tu apa? Siapa lagi? Kita mengacau lah sekampung ya. Kita pernah guys tak ada orang nak. Kita nak diajak, so kita buat je kita bersendiri. So kita akan berada di SMK MYS. Okay, kita orang, aku dah sampai pun kita orang pun sana. Ada berapa random, ramai gila orang kat sini. Sekejap, aku like ke line aku slow. Okay dah.
Okay, dekat sini ada for your time. Make sure you are here at right time. All listeners belong GMT 8 flight. So, dia akan start daripada dari 2 hari. Hari ni 15 November, hari Sabtu, dan juga hari Ahad esok. So, tarikh dia ada bagi waktu dah tarik bil buat undian. Sekarang dalam pukul 2 saya buat. So, masih kekal. So, masuk kontak macam ni. Okay, satu orang satu undian. So, korang kena biar ada satu orang satu undian dah. Okay, pastikan engkau adalah orang Malaysia, bukan orang luar, ya. And pastikan akaun umur tu cukup. Maksudnya paling-paling 16 ke atas kot. So ni korang kalau okay, kita apa ni, so korang masuk-masuk memang akan keluarkan pergerakan suara bangsa, Minda Fighters apa ni, Semari, entahlah sebutan dia macam mana. So kat sini akan ada sebanyakan komuniti daripada Malaysia akan buat undian kat sini untuk menaikkan partisipant. So lebih kurang gitu. So korang masuk-masuk memang akan kat sini memang satu laluan je, korang lalu sini je. And then kat sini akan ada ramai gila orang Malaysia. And kat sini bahagian sekolah dia, bahagian kantin dia lalu sini. Tapi korang masuk-masuk terus kat situ dia adalah dewan tak silap aku. So korang jalan sini masuk je. So, sini adalah tempat undian. So korang akan masuk, perhatian sediakan kad kepengenalan. So korang kena ada IC korang, pastikan ada lah. So masuk-masuk berhenti sebarang kat kawasan pusat perhentian. So tempat ni bahagian masuk. Kau masuk apa hal ni? So kau masuk je, ikut laluan yang diberikan. Nanti buat undian lah kat mana-mana kau nak undi siapa. Saya sebenarnya tak tahu nak undi siapa, sebab saya tak tahu apa lagi apa komisen dia orang. So kita masuk kat laluan yang diberi. So collect kaunter 1, 2, kaunter 3. So saya ambil kaunter 2 lah. Undi ada rahsia. So saya undi tanpa kita korang lah. Tunjukkan IC. Pasal jadi tutup pula. Ya, buka lagi. Aduh, aku kata lambat ke? Dah tutup dah guys. Tak sampai aku nak buat undian. Sedih lah. So kat sini ada apa ni, ada layan rice, ada notes dia. Barisan layan diri barisan biru honey disco untuk pengundian yang layak tanpa sekatan akaun berusia lebih 60 hari, tidak diseraikan hitam dan ingin mengundi dengan pantas dan mudah. Untuk pengalaman realistik, interaktif dan pendidikan tentang adat pengundian Malaysia, undian lain digalakkan menggunakan barisan kertas undian barisan oranye. So faham ke? Tak faham tak apa, aku membaca je. So dia halau saya terpaksa keluar sebab benda kat sini dah tutup. So kita kena keluar. Move faster. Yeah, I know that. Kata nanti dia crazy. Aku nak keluar macam mana? Kau tutup pintu. Aku nak keluar. You inquire what you able to what move. Okay. Move. Apa salah kau faham gini menuju apa hal aku dibuang Okay, kita sebabkan undian hari ni tutup pukul berapa nanti? Pukul 3 kan? Pukul 2 sampai pukul 3. So pukul 4 pukul
pukul 9 ke pukul berapa tadi nanti akan ada undian. Tapi nanti mungkin saya takkan masuk sebab kan ada event. So kita tengok macam mana. So kita terus masuk. Ada apa ni, perbincangan apa ni? Tolong barik ini bukan nak ambil gambar. Okay. Tak ada baca. Tolong beri kerjasama buat barisan baru. Ya Allah, cantik ni bang. Kau tengok dia, pakaian amat cantik. So kita buat baris. Tu buat baris tadi. Sebelah Masya dan Cino beratur. Tengok beratur ni. Bangnya tolak bang. Jangan tu beratur. Saya beratur lah ni. Dato' Daniel, Ariel. Time to crash the process dengan bareh. Okay, kita bareh. Kita ikut arahan. Oh, situ dia mana? Itulah. So biarlah dia nak baris, saya nak pergi tengok ada apa. So kat sini ada Dewan Parlimen. So rakyat Malaysia yang tak tahu apalah rakyat kita ni sedang buat dan apa keburukan dan kebaikan Roblox. Sebenarnya banyak je yang kebaikannya. Saya tak tahu buat apa di dalam masuk. Oh, sini tak boleh masuk. Saya nyasar. Ada uncle ice cream, Mamat. Wih, ice cream butterfly atau ice cream. Ice cream apa namanya? Ice cream sama-sama aku. My cat. Saya terbikai kat sini. Kita boleh ambil kan? Ya, kita boleh ambil. Terbikai. Ni ada abang poli, ada pengawal kat sini. Ada Mamat tak pakai baju bukit kat sini. Keep aja. So kita ada tanah. Jom kita view tanah sini macam perempuan. Tanah perempuan macam biasa. Tak ada cermin lah. Ini bukan tanah perempuan dah. Tapi ni saya nak cangkong. Weh. Wih, betul-betul persediaan awam lah kata. Okay, kita ada masa sini dah. So Dewan ni tadi ramai gila orang. Sekarang tak ramai sebab apa tak tahu ni tempat lah ada orang buat apa ni. So kat sini ada 30 tempat dah lebih kurang. Tempat negeri sejauh negeri 30. Negeri tak silap aku ada 13 ke 14. Perlis, Kedah, Kelantan, Ganu, Pulau Pinang, Perak, Pahang. Oh, diikut daerah. Dia baca okey, Perak Utara, Selangor, Perak Utara, gini-gini. Lebang Kelang, Kuala Lumpur, semua ada. So sini pun nak makan-makan. Kau biar jam makan. So kat sinilah yang saya tadi sebelum saya buka video ni, saya merhatikan kat sini. So korang tengok logo ni dah tahulah ini dari mana. So orang kat sini untuk mengadakan program ataupun event, buat undian untuk naik siapa yang layak untuk menjagaan ni. Ni yang dikeluarkan benda ni untuk ialah kita rakyat Malaysia. Kita dalam game tak apalah. Kalau kita betul-betul jadi orang tu, orang atasan tu, orang yang berjawatan kuasa, saya kata tahniah.
Yang kedua, teruskan bangkit Malaysia. Tak sia-sia Malaysia daripada lepas kita merdeka, semua berbangkit. So kepada anak-anak zaman muda, generasi yang muda sekarang, jangan sesekali engkau lupakan sejarah Malaysia. Tanpa orang dulu, tanpa dia semua, Malaysia tak akan jadi sekarang. Faham kan? So aku jangan salah. Okay, Malaysia, tahun ni kan Madani. So Madani dah teruk lah, Madani dah inilah. Aduh Owner, why owner? Okay, owner tutup server ni, tak tahu kenapa. So kita pindah ke tempat lain lah. Macam biasa, kita akan pindah dekat Lebuh Raya. Okay, sana yang ni berkaitan dengan tu my service, my visual kita lah. So banyak daripada kita ni Raya Malaysia yang banyak tertinggalan zaman, banyak tertinggalan daripada segi masing-masing lah. Terutamanya yang mengatakan Lovers gini gitu. Sebenarnya korang cuba fikir betul-betul. So kita teruskan perbangkitan kita sebagai rakyat Malaysia. And korang jangan lupa juga support. Yang tertanya, apa best sangat lah server ni, best sangat lah main game. Macam mana best bandnya. So kat sini ada keluarkan pernyataan 15 dan 16 je lah, itu hari ni dan esok. Pelajaran untuk mengundi dan membentukkan masa depan di my future. Learn to vote and shape the future my research. So maksudnya kat sini akan, bukan sini lah, dekat tadi saya masuk tu SMK my version, dia ada kat undian untuk ikut setiap tahun lah. Memang akan ada undian setiap tahun ke bukan setahun, 4 tahun sekali ke, tak siap, aku tak ingat. Cuma dalam game lain kat dia orang lain kan. So kat sini akan ada undian untuk menaikkan siapa yang layak untuk demi masa depan dalam game ni. So jangan salah faham yang okay, Roblox ni tak ada masa depan, kau main tak ada guna. Sebenarnya Roblox ni yang bagi kita banyak gila pelajaran dari segi mana ramai adik-adik yang saya kenal, ramai daripada tim saya yang masih budak, tapi tak kira bawah sangat lah, masih bising. Okay, ramai kalangan kita masih budak lagi pun dia main Roblox. Tapi Roblox ni sebenarnya ada banyak gila pelajaran. Okay, daripada segi ni, contoh, mana korang belajar bahasa Inggeris? Memang belajar kat sekolah. Adakah kau belajar, kau ajar korang kat sekolah tu kau faham? Tidak juga kan. So ramai yang main Roblox, jumpa korang luar negara, terutama dia orang English, orang yang speaking, dia orang belajar kat situ, dia ikut, dia ajar how to speak. Can you teach me how to speak in English because I don't understand. And so dia start situ, dia belajar to speaking. So jangan salahkan anak-anak untuk main game Roblox. Roblox sebenarnya nak katakan tak ada masa depan pun, okay, memang game is game. Memang game is game. Cuba kau fikirkan, game ni lah yang bagi ke anak korang ni, yang bagi ke anak korang ni bahasa, contohlah anak korang awal-awal BI gagal, banyak yang gagal sebabkan game. Kau akan salahkan game lah, sebab anak-anak fokus ke game kan. Sebenarnya
korang tak ada kongkong anak terlalu sangat. Maksudnya memang you as a parents, kau sebagai bapa, korang sepatutnya support anak korang. Like macam sepatutnya lah. Macam contoh anak korang impian dia cita-citanya nak jadi designer. So lot of people say you become the designer is not the masa depan. Tak ada masa depan pun sebenarnya. Kau belajar seni tak ada masa depan. Siapa kata begitu? Siapa kata begitu? Seni ataupun berkaitan design, sebenarnya duit yang korang belajar tu ataupun pendidikan yang korang dapat tu, yang korang untuk dapatkan kerja gitu, sebenarnya duit tu lagi banyak, lebih banyak. And seni, tanpa art, tanpa segalanya berkaitan design ataupun art seni, tak adanya budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, budaya daripada banyak negeri dan negara. Macam contoh lah, aku pakai baju ni, I don't know baju batik or anything, sebab baju ni macam baju kurung tapi macam kain, macam batik punya style, sebab dia ada bukan simbol dia, macam dia guna kain batik lah, lebih kurang lah, tengok bawah dah tahu kan. So ini dikirakan art, ini dikirakan design, seniman gitu. Dia menggunakan budaya Melayu daripada apa yang telah apa yang dulu disebarkan, kini masih dikekalkan dengan gaya pakaian begini. Itulah gaya ataupun tradisi daripada orang Melayu. So macam tu juga dengan Roblox. Okay, korang akan start macam baru-baru ni lah, ramai akan claim, ramai akan mengatakan pasal Roblox ada masa depan. Roblox ni sebabkan game Roblox ni lah anak aku jadi macam ni, sebabkan game Roblox ni lah budak tu kena gini-gini. Pasal apa lagi, kes adik abang, itu pun aku tak mengatakan lagi. Okay, sebenarnya benda tu bila dah viral, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita pun tak boleh selalu nak salahkan game. Sebab game dicipta untuk hiburan, untuk keseronokan, bukan untuk merosakkan minda anak-anak. Sebagai ibu bapa, sebagai orang penjaga kepada anak-anak, tak kisah anak siapa pun, cuba masukkan dalam usia yang masih muda, ataupun senang cerita umur yang dikatakan masih bawah umur, janganlah bagi dia handphone. Ikut like macam zaman dulu. Memang zaman sekarang dengan dulu tak sama. Zaman sekarang lebih kepada teknologi, lebih kepada zaman yang guna guna internet, online semua. Tak ada orang nak keluar main, jarang. Betul tak? Kadang-kadang setengah ibu bapa akan macam fikir, kalau aku bagi anak aku main kat luar, nanti jadi kes colik. Kalau jadi kes apa-apa, macam mana? So itulah mindsetnya. Nak bagi anak main handphone boleh, tak ada masalah, tapi kena ada masanya. Itulah orang ciptanya family link. So kepada anak-anak kat luar sana, korang janganlah salahkan ibu bapa. Kalau diorang letak family link kat handphone korang, itu untuk demi keselamatan ataupun diri korang. Sebab korang masih dalam kalangan muda, korang tak tahu apa yang akan terjadi kat luar. Korang jangan nak kata okay, aku dah besar lah, aku pergi jaga diri, sorry sikit. Itu bukan dibesarkan. Orang yang dah besar, dia cari duit, dia fikir pasal family dia, bukan kawan-kawan. Kenapa saya kata begitu? Sebab benda tu saya pernah terjadi kat diri aku. So korang janganlah salah macam salahkan family ni. Tanpa dia orang kau bukan sesiapa. Utamakan family dahululah, bagi pendapat saya lah. So saya bukan nak kata saya bila saya cakap macam ni, orang akan ingatkan Yelah kak, engkau yang paling betul, engkau lah yang paling sempurna, engkau lah semua betul kan. Sorry, saya tak kata begitu. Saya tak pernah kata begitu. Setiap manusia ada kesilapan dia, dan tak ada manusia yang sempurna dalam dunia ni sebenarnya. Kita selagi ada mulut, kita ada hak bercakap, kita bercakap dengan benda yang baik. Jangan bagi anak-anak terhibur dengan handphone. Kita orang sebagai content creator, terutamanya yang berkait dengan YouTube, game, kita orang tak main 24 jam. Macam apa yang Abang Iman kata,
daripada Abang Iman. Kalau yang tak kenal Abang Iman siapa, ialah Games On, YouTuber Games On. Dia pemain Roblox juga. So dia pun ada upload video pasal benda ni. Dia pun ada kata kat situ, game is game. Kenapa perlu salahkan game? Apa salah game? Game untuk korang main, untuk berhibur, untuk keseronokan. Anak-anak zaman sekarang tak ada 24 jam kau nak kawal diri anak-anak untuk pendidikan, untuk belajar. Memang belajar, pendidikan itu penting, tapi jangan hilangkan keseronokan anak-anak itu. Dia masih muda. Sebab nanti dia kerja, bila habis belajar, dia orang kena fokus kerja. Dia orang kena ada masa time dia. Macam contohlah, korang boleh time outkan masa diorang bersekolah dengan cuti. Contoh, kalau anak-anak contohlah yang duduk area, yang duduk negeri Selangor, apa lagi? Selangor, KL, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sekali, aku tak ingat lah. Ada sebahagian negeri yang sekolah ni akan disekolahkan dalam Isnin hingga Jumaat. And ada sekolah, ada setengah negeri sekolahnya buka, yang untuk anak sekolah ni, hari Ahad hingga hari Khamis. So Jumaat, Sabtu dia akan cuti lah. So untuk pendapat saya, biar anak-anak tu study pada waktu apa yang diberikan. Maksudnya, contoh anak engkau sekolah Isnin hingga Jumaat, bagi dia Isnin untuk Jumaat untuk study, untuk fokus kat kerja, dekat pelajaran, dekat pendidikan yang diberikan oleh guru. And untuk satu Ahad, bagi dia rehat untuk keseronokan dia orang. Main handphone tak salah, main apa-apa pun app ataupun game tak salah. Yang salahnya korang tak reti nak kawal waktu. Bila mak suruh menyapu, korang kata, "Jangan lah mak, mak jangan kacau lah tengah main game." Apa benda ni? Itu dah start nanti jadi isu. Jadi isu apa? Pergaduhan, kurang ajar dengan mak bapak. Lepas tu seko-seko, semua orang akan dah start dah mengesalahkan game. Game. Okay lah. Sebab memang akan ramai yang katakan, apa yang kau tahu, kau tak ada anak lagi. Memang aku tak ada anak lagi, memang aku tak kahwin lagi. And saya pun sebagai lepasan SPM, saya faham situasi apa yang terjadi kat generasi sekarang. Sebab lepas ni latan COVID, PT3 tak ada, SPM dibatalkan, bukan SPM, UPSR dengan PT3 hilang sampai sekarang. Maksud ni dah tak nak muncul balik ke pendidikan PT3 dengan UPSR. Waktu COVID tu, waktu saya Form 1. So sekarang bukan, waktu tu saya Form 1. Form 2 memang saya, jujur saya kata, saya ada pengalaman. Sebab saya baru saja lepas SPM. So saya batch 07. Saya boleh mengatakan, tak kisah korang dari batch mana pun, kesusahan macam mana, kalau kau betul-betul nak berjaya, kau tak boleh nak salahkan cuaca, kau tak boleh salahkan sekeliling ataupun apa yang jadi dekat Malaysia. Contohnya macam kes baru tu, ramai yang mengatakan batch 08 tahun ni yang paling malang. Sebab apa? SPM diawalkan, PT3 tak ada, UPSR tak ada. Hello sis, hello adik-adik sekalian. Saya nak tanya, kenapa perlu salahkan benda tu? Kenapa perlu katakan batch korang paling malang? If kalau dari awal korang tak study, korang takkan gagal, korang takkan dapat result yang tidak memuaskan. Nanti mulalah isu dia, korang salahkan guru, salahkan cikgu. Sayangkan cikgu dah usaha yang terbaik untuk korang, cuma korang je tak fokus. Melainkan cikgu tu macam main-main lah. Itu aku faham lah. Setengah cikgu ajarnya kita kurang faham. Itulah namanya belajar. Daripada kau darjah 1 hinggalah Form 5 ataupun Form 6, setengah orang akan sampai tingkatan 6 untuk ambil STPM. STPM tak silap aku, STPM kan? Ya kot.
Korang tak boleh nak salahkan cikgu, kau tak salahkan sekolah, kau tak salahkan pihak mana-mana pun sebenarnya. Kau boleh salahkan dua benda je, sendiri atau ibu bapa. Kenapa saya mengetikaikan ibu bapa? Kalau ibu bapa daripada korang masih kecil dah berikan korang handphone, itu salah namanya. Bukan nak kata apa, memanglah ibu bapa sekarang, saya ni busy kerja, anak saya ni jenaka, saya bagi handphone baru dia. Memang begitu. Kerja is kerja, anak is anak. Memang betul. Tapi adakah kau bagi handphone tu dengan cara yang benar? Kau tahu ke anak korang main apa kat handphone tu? Kau tahu ke anak korang berkomunikasi yang sama? Sekarang ni sama bukan macam dulu. Dulu kau nak berjalan sini sana main guli ke apa, nak tak kau lah bapak kau tak kisah. So dulu bukan kes macam sekarang. Sekarang kau keluar sehari auto hilang. Faham tak maksud saya? Tak kisah kau keluar siapa pun. Mulut manusia sekarang tak macam dulu. Dulu kita percaya orang gila, sekarang tak boleh percaya. Kadang-kadang kita nak percaya tu dalam 10% je kat orang. Yelah, kita ni apa, kita bukan jenis yang pendidikan tinggi. Orang pendidikan tinggi pun sebenarnya BODO. Kenapa kata macam tu? Kalau kau betul lah tinggi, pendidikan kau tinggi, adab kau kurang, tak guna. Dan adab kau tinggi, pendidikan kau kurang pun tak guna. Saya bukan nak mengatakan kita jadi manusia kena sempurna. Tidak. Paling-paling lah adab tu 50%, pendidikan tu 50%. Kalau tambahkan 100%, dah kira kan sempurna. Faham tak Kak? Saya tak minta kau 100% untuk sempurnakan diri. Macam mana saya katakan bab pendidikan. Bagi anak waktu main pada waktu yang tepat. Kalau andai katalah, contohlah, terutamanya ada di SPM. Korang tahu korang ada SPM, jangan pegang handphone, jangan main handphone, study, belajar. Pendidikan tu zaman sekarang, engkau tak ada SPM, kau tak dapat kerja. Kenapa kata begitu? Aku dah kerja, aku faham kat situ. Kau pergi kerja mana-mana, kilang ke, apa ke, kedai runcit ke, dia akan tengok SPM kau. Kenapa dia tengok SPM? Bukan mementingkan, okay, ini bukan pasal sijil lah, keputusan itu penting jugalah. Kenapa saya kata penting? Sekarang kau pergi kerja mana-mana, utamakan SPM, segi SPM. SPM sebenarnya dia senang je nak lulus. Saya sebagai batch 07, saya pun bukan nak kata saya punya result okay, sekurang-kurangnya saya lulus lah, dapat juga sijil. Sebenarnya senang. Kenapa saya kata senang? Kalau kau ingat balik ajaran daripada darjah 1 hingga sekarang, kau akan ingat segala ni. SPM bukan okay, apa yang kau belajar kat menengah semua akan naik ke SPM. Tidak. Setahu saya waktu saya ambil ujian dekat dengan waktu tu, memang ada soalan darjah 6. Aku sebab aku ingat format darjah 6. Ada soalan darjah 6. Ada je soalan daripada skor rendah, cuma soalan dia tak adalah sampai 1+1, 1+2. Macam tak ada. Paling-paling dia pertikaikan berkait dengan yang soalannya bagi orang mungkin susah sebab korang tak belajar. So, for my nasihat je, saya sebagai content creator yang baru, yang pemula semula, so kalau lama aku hilang. So untuk korang, terutama ni anak-anak, ibu bapa, jaga elok-elok diri tu, okay? And jangan salah game lah terus, penat lah. Kalau salahkan game pun tak boleh buat apa-apa. Game is game. Dia bukan manusia. Memang orang tu yang buat game ni, tapi kau tak salah tu orang yang buat game ni. Sebab dia buat untuk hiburan, untuk keseronokan anak. Yang harus dikawalkan untuk diri sendiri. Sebab tu dalam game Roblox, dia ada pengawalan anak-anak. So korang buat apa? Boleh je setting. Kalau kau tak setting, aku boleh ajar. Kau tekan bahagian ni, kau masuk je Roblox. Kau baik, jap, aku punya ni ada problem sikit.
masuk je bahagian Roblox. Kau tekan bahagianmu. Pergi bahagian setting. Account info setting sekarang tekan kat parent controls. Okay, kat sini korang boleh kawal kawal cara anak-anak korang, kawal cara dia bermain dengan siapa, berbual dengan siapa, semua tu lah. Tapi kalau andai katalah sebab setengah ibu bapa dia tak reti nak uruskan, maksudnya like macam contoh lah, saya bagi tahu like memang akan ada yang kata kan Roblox sekarang dia boleh guna mic untuk borak. Sebabkan benda tu lah, itu membahayakan. Contoh mana bahagian tu? Private settlement ni orang boleh nampak kau online ke tak, siapa semua tu. Kau boleh kawal apa yang anak korang buat. Faham tak? Kau tak faham lagi. Macam tu je. And akan ada yang kata like Roblox, tak payahlah bagi anak aku main Roblox yang tak ada function pun, tak ada masa depan. Salah sebenarnya kau kata gitu. Kenapa kau kata macam tu? So kat sini kau boleh kawal health safety, boleh tengok community apa anak korang. Roblox, untuk pasal yang bagian Roblox, memang akan ramai anak-anak jealous gila dengan avatar orang lain yang menggunakan duit mak bapak, terutama kad korang, untuk login masuk untuk Roblox. So ini kau anak-anak, jangan sesekali kau guna duit ibu bapa. Guna duit sendiri tak apa, maksudnya kau kumpulah duit tu, kau beli Roblox sendiri, boleh lah. Mak korang pun kenapa tak bagi kau duit untuk makan? Kau tak bagi, mungkin kau boleh bawa makan bekalan. So mungkin kau tak disediakan, tak ada apa ni lagi lah. Faham tak? So untuk anak-anak semua yang tengok video ni, saya satu je kata-kata nak bagi tahu lah sebelum saya tamatkan video. Jangan sesekali salah ibu bapa, jangan sesekali kurang ajar ataupun buat apa-apa yang tak patut dekat ibu bapa, sampai dia orang kontak dalam dunia ni. Itu je kata. Sebab ramai anak-anak yang macam kata, yang tak sempat lahir dalam dunia ni. Mungkin keguguran ataupun lahir-lahir je tahu dia tak nafas, ataupun banyak benda lagi. So jangan sesekali lah buat kerja yang bukan-bukan, ataupun fikir mindset aku nak gini, aku nak gitu. Don't do that. Fikir dulu, fikir 2-3 kali. Kalau kau buat macam tu, siapa je tak sedih, siapa je tak marah, siapa je tak kecewa. So anak-anak itu video ni, akak ataupun saya kalau yang atas saya ni adik, jangan nak salahkan game. So kepada ibu bapa yang tengok video ni ataupun anak-anak yang video ni, kalau saya bakal kat ibu bapa, saya bakal je tak apa. Ini nasihat, bukan marah. So saya cakap benda pun ada faedah, ada betulnya. Kalau tak betul, saya minta maaf. Dan kau rasa benda yang saya kata ni ada benda yang salah, boleh komen. Nanti saya betulkan bahagian yang saya nak cakap tu. So mungkin ini saja untuk video kali ini. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa in next video. And bye guys, see you all. Love ya.